Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid. Semua sihat semua ya? Alhamdulillah. Semua dah makan? Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Jadi sebelum kita sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, cikgu nak belanja kamu satu video. Suka tak? Suka tak? Satu video yang berkaitan dengan pembelajaran kita ini. Saya nak kamu semua fokus supaya nanti saya akan tanya soalan. Okey, fokus. It should be little more than a formality for Themistocles, the hero of Marathon, to finish what he began. Please! We must appeal to Xerxes' reason! Coward! Athens is a city of cowards! Shut your cock! Shut your own! Kill you! Fuck the Spartans! Fuck those muscle-bound boy lovers! Silence! Silence for the hero of Marathon! This is a democracy, not a street fight. The Persian attack will come from both the north and the south. The city-states should negotiate a truce. Yes, we must negotiate. Negotiate with tyranny. Give me one example of when that has ever profited a nation. My fellow countrymen, we can only judge the future from what we have suffered in the past. Now, many of you here stood with me at Marathon. And for those of you who served and faced the cut and thrust of battle, you know how true peace is forged. Do not be deceived. Xerxes, the son of Darius, is a wolf at our door. Right here, right now, we must choose. Do we stand and fight for Greece or not? Argos, Corinth, Megara, Athens. Not even Sparta can match the Persians alone. We must persevere as one nation, or we will perish clinging on to our own self-interests. Okey, dah tengok tadi semua video Okey, cikgu nak tanya kamu soalan. Apa yang kamu faham dan kamu lihat dalam video tadi? Ya, Aiman, awak angkat tangan Aiman, apa yang kamu faham tentang video tadi? Ya, demokrasi, ya betul. Video tadi ada bercakap tentang demokrasi. Ya, Daniel. Apa yang kamu faham dan lihat tentang dalam video tadi? Oh, ramai-ramai tadi ada perbincangan sampai mereka semua gaduh semua kan? Itulah yang terjadi apabila tidak adanya kesatuan dan kerjasama antara rakyat lah, antara mereka, menyebabkan berlaku pergaduhan. Tapi ada satu, mereka bising-bising tu, ada perbincangan lah antara mereka kan. Itu adalah, kita akan masuk kepada tajuk ni nanti. Dia ada kaitan dengan tajuk ni. Jadi daripada video tadi, apa yang kamu nampak, kamu rasa dekat mana tu? Itulah dia macam dewan, tapi itu sebenarnya dewan perhimpunan. Kita akan masuk dalam tajuk kita pada hari ini. Kita sudah masuk kepada tajuk 6 di Tamadun Yunani. Seperti yang saya belajar kamu semua minggu lepas, Tamadun Yunani ni dia terletak di semenanjung Greece dan berdekatan dengan laut. Jadi Tamadun Yunani ni dia terkenal dengan polis. Polis ini merangkumi 3 komponen, iaitu bandar kecil, bandar utama dan kampung dan kawasan kampung. Dan di tengah-tengah polis tu terdapatnya Akropolis. Akropolis ni adalah adalah pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Dan Akropolis ini adanya tempat rumah ibadat, istana, bangunan kerajaan dan rumah golongan bangsawan di dalam Akropolis tersebut. Dan polis di Tamadun Yunani ini terdapat 3 polis, iaitu Athens, Sparta dan Korin. Setiap daripada polis ni kita boleh katakan polis ni ibarat macam negeri lah kalau di Malaysia. Okey, kita terus sahaja ke tajuk kita hari ini adalah kita masuk kepada peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani. Jadi
kebanyakan polis-polis di Yunani ni, dia mengamalkan 5 sistem pemerintahan, corak pemerintahan polis di kebanyakan tamadun Yunani adalah, yang pertama adalah demokrasi, kedua adalah tirani, ketiga aristokrasi, keempat oligarki dan kelima monarki. Jadi kita tengok kepada demokrasi. Okey, demokrasi ni adalah di mana kuasa dan segala keputusan itu terletak kepada tangan rakyat. Maksudnya kuasa itu di tangan rakyat. Dan pemilihan kepada pemimpin itu adalah melalui sistem pengundian. Yang kedua adalah tirani. Tirani ni adalah di mana sistem pemerintahan itu dikuasai oleh golongan yang zalim lah, golongan yang menindas rakyat mereka. Aristokrasi ni adalah satu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni golongan yang kaya. Yang keempat adalah oligarki. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segolongan kecil. Maksud ada satu kumpulan yang menguasai negara tersebut. Dan yang terakhir adalah monarki. Monarki ini adalah sistem beraja yang mengikut keturunan. Kalau keturunan lah beraja, adanya hierarki. Maksud ada hierarki tahap keturunan. Kita beralih kepada perkembangan sistem demokrasi di Athens. Jadi perkembangan sistem demokrasi di Athens ni adalah melalui mereka ingin memantapkan lagi sistem pemerintahan mereka. Mereka cuba untuk melicinkan pemerintahan mereka sehinggalah mereka mencapai demokrasi tersebut. Jadi mereka melalui sebelum mereka capai demokrasi, mereka melalui pelbagai corak sistem pemerintahan. Mereka bermula daripada oligarki, tirani, aristokrasi dan monarki. Jadi sebelum Solon, iaitu raja mereka Solon, memperkenalkan sistem demokrasi, mereka melalui semua sistem, keempat sistem, tirani, aristokrasi, oligarki dan monarki. Jadi Pericles adalah yang pemimpin tamadun Yunani ni. Pericles adalah orang yang telah memperkenalkan sistem demokrasi yang telus lah, yang beliau ni lah yang telah memantapkan sistem demokrasi di Athens. Sekarang kita terus masuk kepada ciri-ciri demokrasi di Athens. Dalam ciri-ciri demokrasi di Athens terdapatnya Dewan Perhimpunan. Di bawah Dewan Perhimpunan terdapat 3, iaitu majlis, magistrat dan juri. Okey, untuk Dewan Perhimpunan, keanggotaannya adalah terdiri pada lelaki dan boleh dilantik 6 bulan ke 1 tahun keanggotaannya. Sidangnya adalah 3 kali sebulan dan semua boleh masuk dalam Dewan Perhimpunan ini. Rakyat Athens semua boleh masuk. Dan fungsi Dewan Perhimpunan adalah untuk melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, membuat deklarasi peperangan dan membuat perjanjian antara negara untuk menstabilkan keselamatan negara, dan membincang hal kewangan dan cukai dan menerima duta daripada negara asing untuk mengukuhkan hubungan antara negara. Jadi untuk kita tengok kepada majlis pula. Untuk majlis, keanggotaan adalah seramai 500 orang. Di dalam majlis ini, 500 orang tersebut akan dibahagi kepada 10 jawatan kuasa. Dalam 10 jawatan kuasa itu terdapatnya 50 orang yang akan masuk di dalam jabatan kuasa tersebut. Dan majlis ini akan dilantik oleh Dewan Perhimpunan itu sendiri. Pemilihan pengurusi akan diadakan setiap kali adanya persidangan. Untuk kita beralih kepada magistrat. Untuk magistrat adalah keanggotaannya ada seramai 6,000 orang ahli. Dan magistrat ini pada hari ini adalah seperti perkhidmatan awam lah dalam Pertempuran Malaysia pada hari ini.
Dan 200 ke 300 orang adalah hakim, 10 orang dilantik menjadi general. Fungsi magistrate adalah untuk menjadikan kaki tangan kerajaan, melaksanakan segala dasar-dasar, mengurus hal-hal pendidikan, pencukaian, ekonomi dan sebagainya lah. Untuk juri pula, kita masuk pada juri. Juri keanggotaannya adalah seramai 101 hingga 1001 mengikut kepada tahap seriusnya suatu kes tersebut. Dan bertanggungjawab dalam hal-hal keadilan. Fungsi juri adalah memutuskan kes, pesalah akan merayu kepada warga negara, dan pengadilan terletak kepada warga negara itu sendiri. Okey, sekarang cikgu nak bertanyakan kamu semua murid satu soalan kebat. Jadi di depan kamu ini adanya dua gambar. Yang pertama adalah Parlimen Malaysia dan yang kedua adalah Dewan Perhimpunan Athens. Jadi, pada pendapat kamu, apakah perbandingan demokrasi Athens dan negara kita Malaysia? Ada siapa dapat jawab? Kalau tak ada siapa yang dapat jawab, bagi cikgu jawabkan untuk awak. Okey. Apakah perbandingan antara dua demokrasi ini? Cikgu boleh bagi 3 jawapan, 3 perbandingan. Yang pertama adalah jenis demokrasi yang digunakan. Athens, jenis demokrasi mereka adalah jenis demokrasi yang langsung. Bermaksud rakyat terlibat secara terus. Tetapi di Malaysia, demokrasi mereka berperwakilan. Maksudnya kita melantik wakil untuk ke parlimen. Dan yang kedua adalah penyertaan rakyat. Demokrasi Athens ini penyertaan rakyat mereka terhad kepada lelaki sahaja. Dan Malaysia berumur 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi untuk melantik wakil ke parlimen. Dan yang ketiga adalah institusi utama Athens. Institusi utama mereka adalah majlis, magistrate dan juri. Dan institusi utama kita di negara Malaysia adalah parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Kabinet. Okey, murid, sekarang kita akan bermain satu aktiviti. Aktiviti ini yang dinamakan permainan bingo. Jadi permainan bingo ini cikgu akan bahagikan murid kepada 4 kumpulan. Jadi setiap kumpulan akan mendapat satu kertas bingo ini yang terdiri daripada 25 kotak. Okey, saya akan paskan kertas ni kepada murid semua. Okey, boleh ambil. Okey, untuk permainan bingo ini, murid perlu dalam 25 kotak itu, murid perlu menyusun nombor itu secara rawak dalam 25 kotak itu mengikut kreativiti masing-masing. Dan setiap setiap kumpulan perlu memilih satu nombor bergilir-gilir ikut giliran. Dan apabila kumpulan tersebut memilih nombor, mereka perlu menjawab soalan di nombor setiap daripada kad ini. Contoh, kumpulan Daniel memilih nombor 5. Jadi saya akan buka kad di nombor 5 ini dan membaca soalan. Dan murid-murid setiap kumpulan perlu kumpulan yang memilih nombor itu perlu jawab soalan yang di dalam kad ini. Contohnya, soalan nombor 5 ini adalah, apakah nama kawasan bukit di Athens yang menempatkan kuil? Jadi, murid perlu jawab dan jawapan telah tersedia di sini. Jadi, kita boleh tahu siapa yang akan dapat betul. Jadi, baguslah kalau ada siapa yang menjawab dengan betul. Dan, setelah murid-murid memilih nombor dan murid-murid perlu memotong setelah memilih nombor itu, murid-murid perlu potong nombor itu di kotak-kotak yang telah disediakan. Setelah itu, akhirnya untuk mengetahui siapakah pemenang dalam kumpulan tersebut, murid-murid perlu mendapat 3 garisan melintang atau menegak dan mendapat kumpulan mana yang dapat 3 bingo akan dikira sebagai pemenang. Okey, jadi murid, sampai di situ saja kelas kita hari ini. Dan jangan lupa siapkan segala tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, semua boleh bangun? Cikgu keluar dulu.